Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Yang dihormati Dr. Anita binti Abdul Ghani, pensyarah pokok asas tauhid yang telah saya sertai, dan juga para hadirin sekalian yang mendengarnya. Nama saya Muhammad Zamri bin Yunus, dan pada malam ini saya akan membuat pemutaran bagi bahagian A yang merangkumi 25% maka ini, iaitu dengan merungkai satu masalah kontemporari yang kita hadapi dalam kehidupan dan menjawab dua soalan kritikal, iaitu yang pertama, apakah yang ingin Allah sampaikan mengenai dirinya melalui masalah ini, dan bagaimanakah kita berakhlak dengan peristiwa tersebut dari sudut perbuatan, pemikiran maupun perasaan. Masalah yang dihadapi, masalah yang saya pilih untuk dikupas hari ini ialah ketagihan media sosial dan distraksi digital. Ketagihan ini adalah penyakit senyap. Ia membazirkan masa, merosakkan hubungan keluarga, menurunkan produktiviti kerja dan ibadah, serta yang paling bahaya, ia merampas ketenangan hati kita. Kita sering terperangkap dalam perbandingan, fear of missing out, iaitu FOMO, dan hidup dalam ilusi kesempurnaan di alam maya. Lalu kita lupa akan kehidupan sebenar. Inilah ujian terbesar umat akhir zaman. Soalan, apakah yang Allah ingin sampaikan mengenai dirinya, iaitu tauhid? Melalui ujian ketagihan ini, Allah Subhanahu Wa Taala menyampaikan beberapa perkara penting mengenai dirinya, terutamanya melalui lensa tauhid. Tauhid ada tiga. Yang asas iaitu tauhid rububiyah, iaitu ketuhanan. Allah ingin kita sedar hanya Dialah penguasa mutlak. Ketika kita gagal mengawal jari kita daripada scroll tanpa henti, atau kita rasa resah apabila tiada telefon di tangan, Allah ingin kita sedar bahawa keterikatan kita kepada makhluk itu lemah, dan hanya Dia yang layak menjadi tempat pergantungan mutlak. Ketagihan adalah manifestasi kelemahan diri, mengingatkan kita bahawa segala nikmat mata, masa dan akal yang membolehkan kita menggunakan media sosial adalah pinjaman dan boleh ditarik balik oleh Al-Malik Maha, iaitu maksud bagi Maharaja bagi nama-nama Allah Subhanahu Wa Taala. Tauhid uluhiyah, peribadatan. Allah ingin kita menyembahnya, bukan hawa nafsu atau smartphone. Media sosial seringkali menjadi ilah sembahan baru secara tidak sedar. Dengan adanya media sosial ini, masa solat kita akan dilengah-lengahkan. Kita sering melengah-lengahkan solat. Ada kalanya terus juga kita tinggalkan hanya kerana ingin melihat notifikasi atau update terkini mengenai berita para artis maupun sukan atau permainan. Allah ingin kita kembali kepada La ilaha illallah, tiada Tuhan yang disembah melainkan Allah. Ini bermakna keutamaan kehidupan kita mestilah kembali kepada tujuan utama kita ciptakan, iaitu beribadah kepadanya. Yang terakhir, tauhid asma wa sifat, nama dan sifat Allah SWT. Allah ingin kita mengenal sifat-sifatnya, khususnya Al-Hakim, Al-Qudus dan As-Sabur. Al-Hakim iaitu Maha Bijaksana. Ujian ketagihan ini bukan sia-sia, tetapi mengandungi hikmah agar kita bermuhasabah dan memperbaiki diri.
Ketagihan ini boleh dielak sekiranya kita tahu cara menggunakan media sosial atau ketagihan ini kita boleh elak sekiranya kita tahu menggunakan telefon pintar kita dengan baik dan mengikut kesesuaian waktu. Al-Qudus Maha Suci, ia mengingatkan kita untuk menjaga kesucian hati, menjauhi perkara yang melalaikan dari mengingatinya. Ia menyuruh kita untuk sentiasa beribadah kepadanya dan melupakan seketika telefon kita ketika beribadah kepadanya. As-Sabur Maha Sabar, Allah sabar menunggu kita kembali dan pada masa yang sama, Dia mendidik kita untuk memiliki sifat sabar dan melawan godaan digital ini. Soalan, bagaimanakah kita berakhlak dengan peristiwa tersebut? Akhlak berpandukan tauhid, akhlak yang wajib kita zahirkan dalam menghadapi masalah ini mesti merangkumi 3 aspek. Yang pertama, akhlak pada pemikiran, mengganti mindset FOMO iaitu fear of missing out pada JOMO iaitu joy of missing out. Pemikiran yang betul, yakin sepenuhnya bahawa tiada sebarang berita dunia yang lebih penting atau lebih merugikan daripada meninggalkan perintah Allah SWT. Ketika solat, kita perlulah menunaikan solat sebetul-betulnya tanpa mengingati akan perkara yang melalaikan yang ada di dalam smartphone kita itu. Kita harus sentiasa berfikir untuk bertawakal, iaitu menyerahkan hasil usaha kita untuk mengurangkan ketagihan kepada Allah, kerana kejayaan hakiki bukan pada like atau share tetapi redha Allah SWT. Akhlak pada perasaan, memupuk sifat qanaah, iaitu sifat merasa cukup dan husnuzon, bersangka baik. Qanaah, merasa cukup dengan rezeki dan kehidupan yang dimiliki tanpa perlu membandingkan diri dengan gambaran palsu di media sosial. Di akhir ini, kita sering melihat para artis khususnya sering menayangkan kebahagiaan mereka dalam perkahwinan, tetapi pada hakikatnya kehidupan perkahwinan lebih mencabar berbanding apa yang ditunjukkan oleh para artis di media sosial mereka. Husnuzon, iaitu sentiasa bersangka baik dengan takdir dan ujian Allah, dengan keyakinan bahawa Allah tidak membebani melainkan mengikut kesanggupan hamba-Nya. Perasaan kecewa, marah atau iri hati perlu segera diganti dengan istighfar dan zikrullah untuk mengubati kekosongan jiwa. Yang ketiga, akhlak pada perbuatan, mengamalkan mujahadah, iaitu bersungguh-sungguh melawan hawa nafsu secara praktikal. Antara tindakan tersebut ialah yang pertama, tindakan preventif, iaitu menetapkan zon, sebagai contoh, menetapkan zon bebas gadget seperti di bilik tidur ataupun di meja makan. Hal ini kerana ia akan mendidik diri kita untuk tidak bermain telefon ketika berada di meja makan, iaitu ketika berkumpul sama keluarga kita makan. Perkara ini akan menyebabkan kita untuk sentiasa berborak bersama ahli keluarga ketika di meja makan, tanpa memikirkan apa yang ada di smartphone. Kedua, tindakan proaktif dengan cara mengganti masa terbuang dengan ibadah,
menambah ilmu dan mengeratkan hubungan dengan manusia secara fizikal. Solat di awal waktu dan membaca Al-Quran adalah penting perbuatan yang paling ampuh. Yang ketiga, melazimkan ucapan Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, yang bermaksud sesungguhnya kami milik Allah dan kepadanya kami kembali apabila ditimpa musibah, termasuk kegagalan mengawal ketagihan sebagai tanda penyerahan diri. Ucapan Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ini kita seringkali kita mendengar apabila kematian, tapi ucapan ini boleh juga digunakan apabila kita ditimpa musibah. Sebagai kesimpulan, masalah ketagihan digital ini adalah ujian untuk meningkatkan keimanan kita. Ia adalah peringatan dari Allah agar kita kembali kepada tauhid yang sejati. Akhlak yang dituntut adalah pemikiran tawakal, sifat qanaah dan sabar, dan perbuatan mujahadah untuk meletakkan Allah sebagai keutamaan mengatasi segala distraksi dunia. Marilah kita bersama-sama memanfaatkan teknologi bukan diperhambakan olehnya. Sekian saja pembentangan dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Yang saya hormati pensyarah saya iaitu Dr. Anita binti Abdul Ghani, pensyarah Kuku Asas Tauhid Asas Tauhid UMP yang telah saya sertai pada hari Sabtu yang lepas. Pada hari ini saya akan berkongsi tentang refleksi saya untuk bahagian B yang telah saya dapat melalui apa yang telah saya belajar sewaktu di dalam kelas pada hari Sabtu yang lepas. Sepanjang belajar semua topik ini, saya bukan saja dapat ilmu baru tentang agama, tetapi juga mula fikir balik tentang hubungan saya dengan Allah, dengan diri saya dan juga hubungan saya dengan manusia yang lain. Jadi saya akan kongsi apa yang saya telah pelajari. Topik pertama, kenali diri. Dalam topik ini, saya belajar bahawa mengenali diri bukan sekadar tahu nama, umur, hobi atau cita-cita saja. Tapi sebenarnya kita kena kenal siapa kita sebagai hamba Allah SWT. Apabila saya fikir balik, saya sedarnya selama ini saya lebih banyak kenal diri dari sudut luaran atau duniawi. Seperti saya suka main game, saya suka nasi goreng. Tapi saya jarang tanya diri saya, apa tujuan saya hidup? Refleksi saya dalam topik ini adalah, kalau kita tak kenal diri kita sebagai hamba, kita akan tersasar dan cepat rasa kosong dalam hidup. Saya rasa untuk kenal diri dengan betul, kita kena dekat dengan Allah SWT kerana dialah yang mencipta kita. Kalau kita tak kenal Allah SWT, bagaimanakah dia akan mengenali kita di akhirat kelak? Topik kedua, kenali Allah. Topik ini betul-betul membuka mata saya. Saya mula sedar kita tak boleh sayang atau takut Allah, atau kita tak boleh sayang atau takut Allah kalau kita tak kenal siapa dia. Dalam kelas, saya belajar sifat-sifat Allah seperti Maha Pengasih, Maha Berkuasa, Maha Mengetahui. Tapi apa yang paling memberi kesan ialah apabila saya berfikir Allah sentiasa ada walaupun kita tak selalu ingat dia. Contohnya, apabila saya susah, kadang-kadang barulah saya cari Allah. Tapi apabila senang, saya lupa nak bersyukur. Topik ini buat saya rasa bersalah, tapi pada masa yang sama rasa tenang
Sebab saya tahu Allah sentiasa menerima hamba-Nya yang kembali kepadanya. Salah satu ayat yang membuat saya rasa jelas tentang sifat Allah ialah dalam surah Al-Ikhlas ayat 1 hingga 4 yang bermaksud, katakanlah wahai Muhammad, dialah yang Maha Esa. Allah tempat bergantung ke segala sesuatu. Dia tidak beranak dan dia tidak pula diperanakkan. Dan tidak ada satu pun yang setara dengannya. Surah Al-Ikhlas ayat 1, surah 112 ayat 1 hingga ke 4. Ayat ini padat, ringkas. Saya rasa ayat ini mengingatkan kita siapa Allah sebenarnya. Allah Tuhan yang Maha Esa, tiada tandingan dan semuanya bergantung padanya. Apabila saya sedar hakikat ini, dan saya mula rasa lebih tenang dan rasa Allah memang dekat sangat dengan saya. Seterusnya, topik ketiga, Islam sebagai cara hidup. Dulu saya anggap Islam hanya pada ibadah, solat, puasa dan juga zakat. Tetapi lepas belajar topik ini, saya nampak Islam sebenarnya lengkap. Dari cara makan, cara berpakaian, cara bekerja, bahkan cara kita berfikir pun ada panduan. Saya mula fikir, kalau saya nak hidup tenang dan berjaya, saya kena ikut cara hidup Islam, bukan sekadar ikut trend dunia. Islam bukan beban, tetapi pembimbing. Sebagai contoh, apabila saya belajar adab pemakanan Nabi SAW, segala tidak langsung rupanya terdapat banyak kesan baik pada kesihatan. Barulah saya sedar Islam betul-betul jaga kita dari banyak sudut. Topik keempat, adab dan akhlak. Topik ini buat saya fikir balik tentang sikap saya dengan keluarga, kawan dan juga orang sekeliling. Akhlak bukan sekadar baik hati, tetapi benda yang nampak kecil pun termasuk, seperti senyum, memberi salam, bercakap lembut, hormat guru atau pensyarah dan juga pada orang tua. Saya akui ada masa saya cepat marah atau malas untuk senyum. Tetapi apabila faham bahawa akhlak yang baik sebenarnya cermin keimanan kita, saya cuba ubah sedikit demi sedikit. Benda macam jaga lidah. Jangan menyakitkan orang dengan kata-kata, itu pun akhlak yang Nabi ajar. Topik kelima, penghayatan tauhid dalam kehidupan. Dalam topik ini, saya belajar bahawa tauhid bukan sekadar teori dalam buku atau dalam kelas. Tauhid kena meresap dalam hati dan tindakan. Kalau kita betul-betul yakin Allah Maha melihat, kita takkan buat benda yang salah walaupun orang tak nampak. Kalau kita yakin Allah yang beri rezeki, kita takkan risau sangat sampai sanggup menipu atau ambil hak orang lain. Refleksi saya, tauhid sepatutnya jadi sumber kekuatan hidup, bukan sekadar benda yang kita hafal. Apabila saya meletakkan Allah di tempat pertama, saya mula rasa hidup lebih teratur. Salah satu ayat yang sangat memberi kesan pada diri saya ialah dari surah Al-Baqarah ayat 286 yang bermaksud, Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya. Ayat ini buat saya sedar bahawa kalau kita benar-benar percaya semua ujian dari Allah dan yakin Allah tidak pernah bagi kita beban lebih daripada kemampuan,
kita akan lebih tenang dalam hidup dan tidak perlu risau melampau tanpa perlu rasa down lama-lama. Sebab Allah yang atur hidup kita, dan Allah sentiasa tahu apa yang kita tanggung. Topik 6, hamba dan khalifah. Sebelum ini saya fikir jadi hamba atau khalifah itu dua benda berbeza. Tapi rupanya dalam Islam kita adalah hamba Allah dan kita juga khalifah Allah di bumi ini. Sebagai hamba, kita perlu sentiasa taat dan tunduk pada perintah Allah SWT dan menjauhi larangan dia. Sebagai contoh, menunaikan solat 5 waktu sehari semalam, berpuasa setiap kali di bulan Ramadan, menunaikan zakat dan menunaikan haji, serta menjauhi segala perkara yang haram dan memperbanyakkan segala perkara yang sunat. Sebagai khalifah pula, kita perlu menjaga bumi ini dengan membuat kebaikan serta membantu orang lain, dan seterusnya menyebarkan Islam kepada masyarakat yang bukan Islam, yang belum mengenali agama Islam ini dengan sebenar-benarnya, serta bertanggungjawab pada alam sekitar. Saya sedar kadang-kadang saya hanya fikir pasal diri sendiri, tapi lepas belajar topik ini, saya mula rasa tanggungjawab untuk jadi manusia yang bermanfaat kepada orang lain dan alam sekitar, bukan sekadar duduk diam, hidup sendiri. Kesimpulannya, ke-6 topik ini banyak membuka mata saya, bukan saja dari segi ilmu, tapi dari segi kesedaran diri. Saya mula faham apa erti jadi seorang Muslim yang sebenar, yang kenal Allah, kenal diri dan hidup berlandaskan cara hidup Islam sepenuhnya. Saya harap refleksi ini bukan saja untuk tugasan, tapi betul-betul jadi titik perubahan untuk saya jadi insan yang lebih baik, insya-Allah. Terima kasih kerana mendengar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.